Saya dah punya dah decline. Kenapa ya? Okay, dia kalau decline, dia biasa ada beberapa sebab tahu sebab apa kena decline. Satu, sebab ada kes mahkamah, kes polis, kes jenayah, yang tu memang decline lah. Kedua, sebab ada saman. Sama ada saman tu saman berat ataupun saman melebihi 3 kali. Saman berat consider macam saman trafik tu kira saman berat lah. Langgar traffic light ke speed trap ke, yang tu dikira saman berat. Ataupun awak pernah ada akaun dengan Grab, sama ada Grab Car, Uber ataupun MyTaxi. Stiker Bagi yang ingin tahu lebih lanjut untuk mendaftar dengan Grab, anda boleh datang ke Grab Hub Ceras yang berletak di bersebelahan JPJ Bandar Seri Permaisuri, ataupun anda boleh lawati kami di media sosial kami, dan anda juga boleh buat insurans di Grab Hub Ceras. Okey, kita menyediakan pakej insurans tahunan yang lebih komprehensif dan juga murah. Hanya RM750 saja untuk tambahan e-hailing. Tak lupa juga untuk anda yang ingin buat lesen PSV, anda boleh juga datang di Grab Hub Ceras ataupun daftar secara online. Perlu diingatkan kepada anda semua yang Grab Hub Ceras beroperasi di Ceras, tapi kami boleh cover satu semenanjung Malaysia. Jadi untuk pendaftaran motor dan kereta, kita boleh bantu anda daripada A sampai Z. Khas untuk pendaftaran baru, lesen PSV kita akan bayar semula sebanyak RM170. Grab akan buat reimbursement semula kepada akaun apabila anda mula memandu dengan Grab. Jangan lupa nak daftar Grab, boleh pergi dekat Grab Ceras. Kita ada di TikTok, YouTube, Facebook dan juga lain-lain platform. Okey, terima kasih banyak dan thank you kerana support kita. Grab.